Apa? Kau siapa? Kenapa? Kau siapa? Lah bos cinta lelaki kau. Siapa kau? Siapa? Janganlah. Sini lah asal kau takut. Aku tak takut. Tapi kau touch aku boleh report polis. Lepas tu kau kacau rumah tangga aku. Hello, aku tak kacau. Kau lagi nak. Tak, I nak usir dia. Dia tak salah. Kau lagi belakan dia. Dia tak usir. Ayang. Aku lagi. Ya cerita silakan. Okay, kau close record sebab Kenapa? kau dah record. Tak kisah pun kau kena record. Okay. Kenapa? Sumpah, aku dengan dia tak ada apa-apa. Bukti. Bagi bukti sekali. Sebab apa kau nak bukti? Ni ubat apa? Ni ubat aku. Ubat apa? Kau pregnant anak dia? Tak, sumpah tak. Kan? Jadi? Aku ada sakit. Jadi kenapa kau ajak laki orang ni teman? Kau tak ada laki lain ke? Boleh pulang hari? Laki lain tak ada ke? Okay. Tak, sekarang ni laki lain tak ada ke? Kau diam. Aku ada tanya kau ke? Handphone aku bak. Sekarang bak handphone. SIM card nak buka macam mana? Bagi dulu handphone aku. Bagilah jarum. Bagi handphone aku. Bagi jarum. Ni siapa? Kenapa kau tak minta dia? Bagi handphone jarum. aku. Oh, patutlah duit dia cepat habis Kau Dia tak ada kaitan lah. So, sejak bila? Aku tanya sejak bila? Aku kawan dia dah lama, kawan abang dia dah lama. Kejap. Kau tunggu kejap. Kau tunggu. Boleh je, tapi untuk kau cakap aku habiskan duit dia, sorry tak. Kenapa? Ayah tunggu. Bak handphone. Kunci motor aku bak. Sabar dia jerit lah. Ayolah, tak jerit apa korang ni. Bagi jarum korang tu. curang siap. Saya tak ada jarum. Minta lah tunggu kat dia. Dia tak nak bagi. Jarum. Minta try lah tanya orang tu ada jarum tak. Minta aku. Mana cek? Hari nak tengok bukti. Mana yang you kata tak together. Kontak dia. Bukan kontak dia, WhatsApp dia. You nak pergi mana sini? Dia lah, settle lah. Dia lah dia. Asal pula dia? Tak apa. Tapi dia nak jarum je sebab dia nak bawa SIM card. Tak payah. Okey. Bang. Sorry bang ni sebenarnya kaitan keluar bang Rokok tu tak boleh sah kalau Oh, ni. Ni dia nampak kenapa? rokok.